banyak assignment nak kena siapkan ni. Kawan lagi tak ada. Dah berapa bulan dah aku kat sini. Aku nak kena buat apa lah. Penatlah buat tuition ni. Kita nak buat kerja apa lepas ni? Nak buat kerja perusahaan akademik lah. Ni, tengok tu. Kenapa dia seorang-seorang? Dia tak ada kawan ke? Jom kita tengok. Jom. Oh. Hello. Wani, cuba kocak. Baca. Korang kat sini? Korang dari mana? Nama kau siapa? Kenapa kau duduk seorang-seorang? Nama aku Aida. Sebab entahlah, aku rasa aku perlukan ketenangan. Kenapa kau stres ke? Yelah, Tahu, Mi. Kau banyak assignment. Buatlah dengan kita orang. Tak, buat entah. Boleh masuk geng kita orang. Tapi aku tak ada kawan juga. Dah berapa bulan dah aku kat sini. Tak apa, kita orang ada geng. Nama geng kita orang Kapla. Kapla apa ni? Kapla Densa Deng. Power geng kita orang. Macam pernah dengar nama geng korang. Jom masuk. Jom. Boleh ke? Boleh. Jom. Siapa tak mahu? Siapa? Boleh. Ini habis nak. Oh, mancing. Yang tak boleh mungkin ni. Ini tak tahu tu mas. Jadi mancing. Betul lah. Aku Aida. Hai Aida. Ini yang Kapla Densa Deng. Orang nak Densa Deng. Tak disambung ni kalau kita orang. Densa Deng. Mana kau jumpa Aida ni? Oh, tadi kan aku bawa balik tuition dengan Wani. Patut kenapa dah duduk tak duduk. Aku kena bohong. Jangan cakap malam-malam ni, dah malam. Aida, kenapa kau duduk seorang-seorang? Tak apa, seorang-seorang dah. Kenapa Aida? Kalau aku nak cerita, korang boleh dengar ke? Boleh. Aku banyak sangat saya. Tengok-tengok kita kan tak lupa ni. Aku tambah lagi aku tak ada kawan kat sini. Yang aku boleh lah. Aku tak tempat luar. Kau tak ada kawan? Jangan baik kau. Pulang je. Boleh, nanti orang boleh suruh je. Orang ni banyak simpan rahsia juga tak tahu. Macam ni. Boleh percaya. Satu, orang boleh juga tolong Aida buat TV tu. Buat sama-sama kan lagi cepat siap. Banyak idea lagi boleh dapat. Boleh kita orang buat sama-sama. Nak cakap lagi. Betul Aida. Orang boleh lah bantu aku kan? Tapi jangan jadi macam Udin. Tak boleh. Rider. Jadi biasa lah. Mari kita nak kawan dengan dia. Masakat kan membawa berkat. Salah. Betul lah. Kadang-kadang aku tak boleh nak control emosi aku. Perasalah kita kan perempuan. Faham. Kadang-kadang dia cakap. Dia cakap. Ada mental health tu. Walaupun masalah kecil, dia masih kau. Apa dia cakap kan? Macam ni tak? Aida. Bila kau ada masalah, kau rasa sedih tak? Betul kan? Betul tak? Betul tau. Tak kira lah sedih ke, stres ke, bukan tau. Lebih senang. Kita bayangkan resi kita itu adalah belon. Belon? Dia macam ni. Okay, semua orang bayangkan belon. Belon itu adalah kesedihan. Kita lepaskan belon itu sendiri. Tenang tak? Tenang. Sampai. Ibarat belon tu sedia aku lah kan? Boleh kau pecah. Habis lah semua. Betul. Menutup macam mana? Macam ni boleh meletup. Jadi sekarang ni kenapa ada masalah? Ada satu sumber sendiri. Betul tu. Kalau lain seorang. Kira tu kalau kau kena faham Aida, kita ni baru belajar. Kalau kita ni bersyarah lagi pecah kepala kita. Terima kasih korang. Mesti aku kerja guna dah.
ni share punya. Nanti kau gila kalau kau tak jaga mental health kau. Tak macam tu. Okey, sorry. Lagipun Tasha, bukan kau seorang je yang akan cerita nanti. Mana tahu kita orang pada masalah, kita orang pun boleh cerita. Nama dia Tasha lah, nama dia Anda. Tasha tahu aku.